Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Nur. Ini Kirilah. Selamat tengah hari. Dan dekat tengah hari kan kawan, Kak Nur belum buat video lagi. Ada tu Kak Nur tengah susun bahan. Nampak ni? Nampak tu. Tak nampak sini. Nampak ada susun bahan. Nak buat sesuatu stok untuk bulan puasa. Okey. Tapi hari ni kita tak cakap pasal masak ni. Kak Nur tengah buat. Dah siap dah. Sup tulang. Sup tulang kita dah siap masak nah. Okey. Kita tinggal tunggu je lah. Dia sekejap lagi, dia dah siap dah. Kak Nur dah kecilkan api, dia dah merenih sekejap. Sementara tu Kak Nur nak, hari ni kita borak-borak je Kita borak-borak sesuatu benda yang lazimnya rasanya 70% kot. Kalau Kak Nur salah, Kak Nur minta maaf infonya ya. Ibu-ibu di Malaysia ni, tak tahulah rasanya kat tempat lain, tak pasti negara lain, tapi di Malaysia rasanya ibu-ibu akan terjebak dengan benda ni. Sebab Kak Nur pergi rumah mana pun akan ada benda ni. Dulu masa mak masih ada, paling suka kalau ada dapat benda yang berbentuk begini, akan disimpan. Basuh simpan, basuh simpan sampai penuh rumah. Kak Nur dulu macam tu. Tapi setelah dah jadi mak, Kak Nur dulu marah dengan mak. Kata banyak sangat ni, mak buang lah, penuh sangat. Tapi bila kita sendiri dah jadi ibu-ibu pada tahap ini, ya Allah ya Tuhanku kawan-kawan, automatik pula kita ni jadi pengikut ya. Karena jadi rupanya aku pun sama. Jadi untuk mengelakkan tu, Kak Nur akan, kalau dapat bekas yang baru, yang betul, yang lama tu nak buang. Tak boleh lah, tak boleh dibuat lah kawan-kawan, penuh dapur. Tapi sekarang ni Kak Nur dah clear dah, yang tu banyak. Tapi yang baru nak simpan. Ni Kak Nur tunjukkan kawan-kawan. Apakah benda yang menyebabkan semua ibu-ibu dekat Malaysia ni ada benda ni dan terjebak dengan benda ni. Ni, nampak ni? Ni apa ni? Bekas aiskrim. Nampak tak? Ni antara yang Kak Nur ada. Yang lain tu Kak Nur dah letak tempoyak, Kak Nur letak bekas letak bawang. Dia bekas ni dicipta begini tau. Cantik macam dia kan. Warna biru, warna hijau, warna putih Lucina, warna putih saja. Apa lagi? Biru yang nipis tu kan. Ini baru je Kak Nur beli. Habis dah aiskrimnya kan. Ni simpan dalam Kak Nur cadang isikan ikan. Buat kan? Pas letak ikan. Kadang letak sotong, letak udang. Kita tutup. Betul tak? Pengaruh benda ni banyak kan kawan. Banyak. Kak Nur pun sampai heran. Bila sebab Kak Nur pergi rumah mana-mana begitu bertandang. Kadang-kadang kan orang bagi bekas kan. Mesti ada bekal lauk. Pakai ni je lah, tak payah pulangkan. Ni aku banyak kat rumah. Bagi penggemar aiskrim, lagilah teruk kan benda ni ada di rumah kawan-kawan. Ya Allah ya Tuhanku, kadang-kadang Kak Nur terfikir apa lah kita ni kan. Tapi memang seronok kan kawan. Kalau Kak Nur kan, kalau beli tafufa, Kak Nur kan beli tafufa bukan sikit tau. Tafufa tu Kak Nur beli kadang 4. Kan di bekas di tu kan. Kak Nur basuh-basuh, Kak Nur simpan. Kadang-kadang kita letak, macam kita dah tumbuk bawang, kita simpan dalam tu kan. Ada lebihan bawang kita potong tak habis, kita masukkan dalam tu kan. Macam tu. Berpeluh-peluh Kak Nur. Sampai ke tahap itu kita. Kak Nur kata, ya Allah ya Tuhanku, kenapalah dulu aku marah-marah mak aku kan. Sekarang terjebak kan kawan. Ni dah mendidih. Nampak cantik mendidih kan. Sup tulang kan kawan. Sup tulang je hari ni lauk Kak Nur betul-betul. Sup tulang sahaja. Dah ada sos kita apa, sambal kicap dia, dah ada limau nipis, limau kasturi. Nanti kita tinggal tabur ni je. Sambil tu daun bawang dengan bawang goreng. Sekejap je lagi. Okey. Pelik kan kita? Kita pelik tau. Kenapa kita boleh terjebak menyimpan koleksi macam ni? Nasib baik rumah Kak Nur ni tak kerap sangat beli aiskrim. Sebab yang minat beli selalunya aiskrim cone, cornetto ke apa semua tu kan. Magnum apa benda entah aiskrim tu, sebab Kak Nur bukan peminatnya. Jadi tak adalah kita beli sangat. Ini hari tu Kak Nur beli pun sebab Kak Nur nak buat video. Jadi tak adalah kita boleh beli aiskrim yang sikit tu, kena beli yang macam ni. Gunanya 2-3 scoop aja, lebihnya anak yang makan kan. Tapi kawan-kawan tengoklah, siapa yang tak terpikat dengan dia punya
bentuk. Lepas tu colournya, ya Allah, cantik. Cantik kan kawan? Kan? Tu. Jadi kita macam terpesona dengan benda ni. Okay kan kawan? Kawan-kawan cerita, ada tak kawan-kawan bekas begini yang ada kat rumah? Selain daripada bekas yong tofu ke, ataupun orang letak bahulu kan? Ada bekas bahulu kan yang bulat tu, besar tu. Yang tu pun Kak Noh simpan kadang-kadang. Untuk simpan bekas macam, dalam tu kita letaklah macam daun sop apa semua simpan dalam tu. Kawan-kawan, kenapa mak-mak terjebak dengan benda ni? Bukan sikit tau, ada yang simpan sampai macam-macam koleksi bentuk bekas ni. Okey kawan-kawan, kawan-kawan boleh kongsi dengan Kak Noh. Adakah kawan-kawan sama dengan Kak Noh? Dulu masa buyang merungut dengan mak banyak sangat benda bekas ni sebab penuh rak pinggan. Akhirnya setelah kita jadi mak, jadi nenek ni, oh ya Allah, cubalah anak-anak buang. Mau tak menghina kita. Okey kawan-kawan, itu saja kongsian Kak Noh tentang bekas begini. Bersyukur selalu dengan apa yang telah diberikan kepada kita dan jalaninya dengan ikhlas. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum.